Hai semua. Kek kukus buah-buahan campuran menjadi hidangan wajib untuk juadah pada hari raya. Mari kita membuatnya. Timbang 600 gram tepung gandum. Timbang 600 gram gula kasar. 500 gram buah-buahan campuran. Bahan-bahan lain ialah 6 biji telur, 3 sudu besar sangkuit, 2 sudu bikarbonat soda, 2 sudu krim of tartar dan 500 gram butter. Mula-mula masukkan gula kasar ke dalam kuali dan cairkan hingga menjadi karamel. Masukkan 250 ml air panas. Hati-hati ya. Kemudian masukkan butter. Masukkan pula buah-buahan campuran ke dalamnya. Gaul hingga rata. Masukkan tepung gandum dan serbuk soda bikarbonat dan krim of tartar. Masukkan sungkuit. Masukkan telur yang dikoklok dengan serbuk vanila. Gaul hingga sebati. Masukkan adunan ke dalam acuan. Timbang mengikut berat yang dikehendaki. Kukus kek selama 4 jam. Apabila kek sudah sejuk, masukkan kek ke dalam bekas kedap udara. Kek kukus buah-buahan campuran dah siap, selamat mencuba.